Hai, berjumpa lagi dalam rancangan Sembang Poket bersama saya Oda dan juga dua rakan sembang saya hari ini, Andrew dan juga Anas. Cerita kita best sebab cerita ni macam semua orang sedang bercakap-cakap sekarang tentang mana lagi best, KWSP ke Takaful. Sebab bayangkan, okey. Kalau dah carum KWSP, tak carum Takaful, tapi tiba-tiba tengah-tengah umur tengah muda sakit. So, kalau Andrew rasa KWSP tu apa kepentingan dia? KWSP untuk retirement, untuk persaraan. Okay. Setahu saya lah, right? KWSP tu dia you bekerja untuk orang lain, dia wajib. Majikan harus mencarum dalam KWSP ataupun EPF lah. Nama manja, nama English. Nama manja EPF. guys. EPF is for retirement. Okay. Right? So majikan carum dalam EPF, kita sebagai employee pun kita mencarum stage yang tertentu dalam EPF. Telah ditetapkan lah. So one day bila kita dah 55, 60, bila kita nak bersara, kita ada duit dekat dalam. So what do you think? Diorang boleh survive ke kalau ada KWSP je? It depends on how much yang you ada dalam KWSP lah. Macam news yang belakangan ni, ada seorang joke yang dia ada 1 juta dalam EPF. Kalau ada 1 juta dalam EPF, menurut pakar-pakar ekonomi, tak semestinya boleh bersara juga. With today's inflation rate. Betul. Itu satu orang yang tunjuk. Itu satu orang saja, bukan semua rakyat Malaysia yang ada 1 juta ringgit dalam EPF. Itu pun maybe 1 out of 1,000 mungkin.